Oke semua, saya Sufi. Hari ini saya akan cuba bermalam di Pulau Sayak. Dan saya cuba memancing, mempasak kemah dan membuat api. Silalah nikmati video saya. Hari ini saya berada di Pulau Sayak. Saya solo hari ni sebab saya nak balas dendam masa video saya buat yang dulu saya kumpau. Kali ni saya nak try balik. Dan saya tidur sini sekali. Tengok macam mana keadaan. Adakah saya dapat ikan atau tak dapat ikan? Kita tengok keadaan. Aduh, dia masalah solo ni, saya kena bawa barang banyak sikit. Kalau ada orang boleh kami bahagi berat dia. Saya bayar total berat saya tak silap yang saya bawa 13 kilo. Termasuk sekali dengan kemah dan sebab handle saya pegang ni, bawa skooler. Saya jalan sikit pun saya rasa penat lah. Mungkin sebab terlalu berat. Tapi nasib lah, saya main ni ayat masih serut, saya boleh lalu dengan senang. Ya tak, memang kalau sampai sini saya boleh lalu saja. Tempat yang saya nak berkemah kat belah sana, tapi saya rasa terlalu jauh, terlalu dalam lah. Jadi saya nak kemah sini saja, kawasan ni. Mungkin di antara pokok tu. Saya nak tengok kalau ada buah kelapa, takut jatuh atas bala je lah. Kalau kita tengok keadaan lah macam mana. Weh, ni cantik. Nampak? Langit pun biru. Alhamdulillah lah. Tak ada lah musim hujan. Area ni boleh lah juga. Sebab saya boleh clear bagi flat tu untuk saya baling tak sakit. Cuma itu masalah lah. Nampak buah kelapa ni. Kalau saya tengah pasang tak jatuh atas kepala saya, memang nanya lah. Tak siapa boleh tolong saya ni. Jadi saya nak try tengok tempat lain. Kadang saya terpaksa ambil ni lah. Saya cuba ikat tap dulu sebelum saya pasang kemah. Kadang KO saya. Ok, kali ni saya pakai tudung kerja sebab makin hangat. Kadang saya nak duduk kat belakang tu. Tapi tak apa, kita spot pertama lah. Kita tengok lagi tempat. Dan saya tengok ayak pun tak tinggi, nampak tu. Boleh lalu situ. Jadi saya nak try jalan ke situ. Tengok belah sana boleh kemah tak. Asal tak ada orang kot hari ni. So, saya pun mai hari bukan hari kerja. Bukan hari kerja lah. Silap. Bukan hari cuti. Jadi memang tak ada orang lah. Soalnya kat sini memang ramai lah. Kat sebelah sini dia katakan puak kerapu. Kalau siapa-siapa nak main boleh try lah sini. Batu nampak lah. Banyak. Saya nak berehat dia. Minum sikit, makan sikit. Kalau ikutkan situ pun okey juga. Tak pasti lah tak. Saya tengok kejap sini. Semua tak apa flat. Dah agak dalam sikit. Saya mungkin try tengok belah sana tadi. Tapi saya nak makan snack sekejap. Cocktail nut. Inilah snack saya. Saya suka sebab dia campur lah. Sebab saya suka, boleh kata saya suka semua kacang lah. Saya minat kacang. Lagi kacang berangan. Ayam noodle saya limited sikit. Terus saya bawa ni untuk tambah tenaga. Ayam noodle saya simpan untuk masak lah. Masak dengan gosok gigi nanti. Jadi saya akan minum air ni, Red Bull.
Kacang ni saya tak habis pun. Cuma depa tak bagi ziplock apa-apa, jadi saya tukar ke sini lah. Nanti saya bawa spare. Kalau masuk semut lah ni. Okay, saya boleh makan lain ni. Dan saya ada tengok kat belah sana ada 2 orang mancing. Nak tengok depa dapat ikan apa. Kalau saya lalu dah jumpa, mungkin saya akan tanya lah. Kalau saya balas dah kacau orang mancing, depa akan fokus kakao punya. Sebab tak mahu sumpah. Oh, dah belok. Ni saya kena jaga. Takut lagi kalau saya letak ikan dia memang akan datang. Dia bau tu dia main. Buatnya saya dah jumpa lah tempat yang cantik. Ini antara paling tinggi lah. Boleh nampak kesan ni. Sebab lah. Sebab pasir ni dia mendap sikit dan terkering. Jadi saya mungkin tambah kemah sini lah. Tempat ni okey dah. Semua saya nak kemas sikit lah. Saya pasang tak dulu yang untuk bawahnya sebab saya tengok kalau saya buat ni saya takut tak ada dapat ikan. Sebab saya buat nasi dengan oatmeal saja. Jadi kalau tak ada ikan saya makan nasi dengan kicap sajalah. Masa saya tengah pasang tak, saya nampak labah-labah besar juga. Saya tak tahu boleh nampak tak? Tu. Tu. Tu tadi. Tak mesti nampak tak? Awak, elok lah. Sabar. Bu nak tunjuk jadi hotel tak edit. Tak elok pula. Malangnya saya putih. Baterai hilang. Jadi saya nak pasang kemah peserta. Saya takut keram Oh, hampir jatuh. Saya takut keram dia. Saya nak pasang kemah dengan tak dulu. Saya simpan dulu ini. Siap. Semua saya tak pasang yang atas ni. Biasa tengok kalau macam cuaca makin gelap, saya mungkin pasang lah. Kalau tak gelap, saya pasang kemah ni cukup dah. Cukup lena lah. Harap tak ada benda kacau saya malam ni. Jadi saya nak sambung mancing. Sebab saya tak boleh pakai. Saya cuba mancing off camera, tak dapat ikan juga. Yang jiran saya 2 orang tu dapat kerapu. Saya try balik tempat tak dapat juga. Jadi nasib saya kembali lah malam juga. Jadi saya nak buat tempat api juga sebab tadi ada kera cuba nak masuk kemah saya. Jadi kalau saya tak api, dia pun mungkin takut lah. Jadi kejap saya nak buat.
saya dah kumpul sikit dah. Jadi ni palang saya, tapi saya tak guna pun lagi. Saya dah bawa macam cotton bud campur Vaseline. Dia memang mudah terbakar. Ni campur Vaseline sikit. Saya gunakan tongkat yang kering kan, kalau boleh. Jangan guna atas basah. Basah dia akan menyerap haba tu. Jadi payah nak naik api. Dan kan sepatutnya saya kena muka ke sana. Tiba boleh cover dengan badan saya, tak mau angin padamkan api. Tapi saya tak nak bangun dah. Jadi saya buat kat sini saja. Ini dikatakan tak silap, saya tak pasti dipanggil apa. Clean and steel kot rasanya. Senang ya. Tak, saya bagi dekat sikit. Okey. Ni gunakan besi ataupun pisau kalau ada. Saya dah dapat sekali ni. Ambil sikit saja. Bagi dia sebuk ni. Nampak dia akan naik api. Sikit saja. Jadi slow awal. Betul macam tu. Nampak dia naik api terus. Senang nampak. Jadi perlahan lah untuk letak barang ni, letak bahan ni. Kalau tak semua nanti dia tak ada udara, dia akan padam ni. Jadi kita slow lah letak. Sikit, lama-lama dia bukit orang kata Antara api tu tengah jalan, saya nak pergi sambung mancing sebab saya tak dapat ikan. Saya tak ada makanan pun nak makan tadi. Jadi tunggulah, kalau saya dapat ikan saya akan update. Dan kalau saya dapat kamera saya akan update juga. Alhamdulillah. Lepas tadi saya datang pukul 2 lebih tak silap. Sekarang pukul sekejap. Saya betul pasti sekarang berapa. Sekarang pukul 5.30. Akhirnya saya ada agak makan malam. Gerut. Alhamdulillah, boleh tahan saya lah. Okey. Saya dah pergi matikan ikan. Cucuk ke otak dah, saya nak cuci darah dia. Okey. Jadi saya nak bersiang kejap. Jadi saya nak sambung mancing. Kalau dapat 2-3 ekor lagi cantik juga. Setakat ni satu gerut saja. Saya sambung mengai tak dapat agak. Kalau tertanya kenapa saya berani seorang, sebab sini tempat dia tak upah dalam sangat. Dengan belakang ni boleh kata tempat hiking lah. Jadi saya duduk sini, kadang saya dengar orang duduk panjat belakang. Jadi kalau siapa yang berminat boleh try hiking lah kat sini. Saya pun nanti nak try survey dulu tempat dia macam mana. Kalau menarik mungkin saya buat video tentang hiking. Tapi untuk hari ni kita kemah saja dengan mancing. Saya ada berita buruk sikit. Saya punya asal makanan dah dibalas dah oleh kera. Beras saya dengan kopi sekali kacang tadi lah saya tak habis tu. Sebab saya cari dalam ni tak jumpa. Jadi saya nak fikir sekejap. Tengok macam mana. Adakah saya tidur sini malam ni sebab saya tak ada makanan apa kecuali ikan tadi tu. Udang saya tak boleh makan sebab udang lama punya, minggu 2 minggu dah. Jadi saya tak mau try lah, tak mau asal. Saya masuk hospital pula Jadi tengok saya buat macam mana. Kalau video ni panjang maksudnya saya sambung lain ni lah. Kalau pendek inilah lah. Selepas saya fikir lama, saya buat keputusan balik lah. Sebab saya beras tak ada dengan ikan je. Jadi saya tak cukup tenaga nak buat semua benda untuk esok. Jadi saya nak kemas dulu. Malam video ni tak menjadi, tapi tak apa. Nanti insyaAllah saya cuba sekali lagi. Kalau jengking. Nasib kalau jengking. Tak silap dia ada bawah ni. Kita angkat
lari dah. Tadi saya ternampak kalajengking besar 3 jari saya juga. Saya buat keputusan ambil untuk balik. Saya dah cuci dah semua. Cuci semua lah. Saya dah simpan semua dah. Jadi saya pun nak balik dah. Ini sat. Ni macam ni saja. Pasal dia lembab. Jadi Dipa akan padam dia. Okey, terima kasih sebab menonton video ni. Saya memang tak rakam dah lepas ni. Sebab saya balik terus. Jadi untuk episod seterusnya saya mungkin akan cuba lagi tempat lain. Sebab kali ni kali ni kera yang curi makanan saya. Saya tak boleh nak buat apa. Baik, terima kasih menonton. Sila subscribe dan like ya.